Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya Syamsul Debat dalam rancangan Moh Dengar SD, yang mana seperti biasa pelbagai topik, pelbagai isu akan dibincangkan. Yang mana setelah kita bincangkan, kita bahaskan, kita lihat semua aspek, maka mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita di masa kini dan juga masa akan datang. Saya tidak bersendirian, bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah merupakan warga daripada Rumah Ngaji Cekwa, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Jadi, mari kita tengok apakah topik kita pada hari ini. Topik kita hari ini adalah gemar mengambil kesempatan. Ibarat itik pulangnya petang, makan pula lebihan telur. Bagaimana dahan tak membaji, budi dihulur, tiada luhur. Jadi bila sebut tentang gemar mengambil kesempatan, ini merupakan realiti hidup kita pada hari ini. Ada orang yang mengambil kesempatan di atas peluang yang ada. Ada orang yang mengambil kesempatan atas peluang yang ditinggalkan oleh seseorang. Mungkin. Jadi, apakah dia gemar mengambil kesempatan ini? Ia merupakan eksploitasi untuk mempergunakan seseorang ataupun sesuatu yang mana mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah merupakan cakap-cakap biasa yang antara lain membawa maksud bersungguh-sungguh menghulurkan suatu pertolongan dengan harapan akan memperolehi sesuatu keuntungan. Gemar mengambil kesempatan ini merupakan eksploitasi untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu yang mana mengambil kesempatan dalam kesempitan merupakan antara cakap-cakap yang biasa yang disebutkan, diungkapkan antara lain membawa maksud bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, menghulurkan sesuatu pertolongan, bantuan dengan harapan akan memperolehi sesuatu keuntungan. Dan ungkapan mengambil kesempatan memanfaatkan peluang atau situasi dengan cara yang menguntungkan diri sendiri, kadang-kadang dengan mengorbankan orang lain. Ia seringkali membawa konotasi kebijaksanaan ataupun oportunisme, menunjukkan bahawa seseorang individu memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan hasil yang menggalakkan. Walaupun tindakan ini ada kalanya boleh dilihat sebagai satu perkara yang negatif, tetapi selalunya membayangkan eksploitasi atau manipulasi tindakan ini juga boleh merujuk kepada senario yang positif di mana individu menggunakan sumber atau sokongan yang ada itu dengan bijaksana tanpa mengorbankan orang lain. Jadi dalam konteks peribadi, profesional ataupun logistik, mengambil kesempatan daripada situasi boleh membawa kepada keuntungan peningkatan yang ketara. Walau bagaimanapun adalah penting untuk kita memikirkan tentang implikasi tindakan kita mengambil kesempatan ini, kerana mengambil kesempatan boleh memupuk rasa tidak percaya dan juga memupukkan konflik apabila ia melibatkan amalan yang tidak adil. Yalah, kadang-kadang kita ni mungkinlah kita rasa niat kita baik, kita rasa dah ada peluang, so kita gunakanlah. Tetapi kita kena berhati-hati, kerana bukan semua keadaan peluang itu boleh kita gunakan tanpa membawa kepada kontroversi dan juga implikasi yang negatif. Jadi perlulah berhati-hati. Contohlah kalau kita melihat daripada aspek yang positif, kadang-kadang peluang yang ada. Contohnya, kita sekarang ni kebetulan tengah tak buat apa-apa. Kita baru kehilangan pekerjaan misalnya. Tiba-tiba nampak iklan jawatan kosong. Jadi itu pun merupakan satu peluang. Jadi bila peluang ni ada, kesempatan kebetulan kita tak ada apa-apa kerja, kita mungkin tengah tak buat apa, mungkin tak ada salahnya untuk kita mencuba dan memohon, mengambil kesempatan atas peluang yang ada. Merebut peluang yang ada, mungkin kesempatan ini akan membawa kita kepada mungkin rezeki, kita memperolehi rezeki kerja yang lebih baik misalnya. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu faham antara mengambil kesempatan ini dengan perbezaannya antara yang negatif dan positif. Sebab bila sebut bergemar mengambil kesempatan, kau mengambil kesempatan yang kau kerja kau kan, jadi maknanya seolah-olah ianya seringkali dikaitkan dengan perkara-perkara yang negatif, kebiasaannya. Namun dalam certain keadaan, dalam beberapa keadaan, ada juga peluang yang baik jika tidak diambil akan menyebabkan kita menjadi orang yang rugi. Kadang-kadang kita tengok kebetulan orang tengah haus, ramai betul orang haus ni kan. Lepas tu kita ni tak pandai. Kita ni tak pandai nak berniaga. Tapi apa yang paling senang untuk orang yang tak biasa berniaga? Dia kata berniaga air lah. Dia kata. Berniaga air. Sebab mungkin modalnya taklah besar sangat. Tapi kita mungkin boleh cuba-cuba dan sebagainya. Ambil kesempatan atas peluang yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ada lagi pelbagai perkara nak kita bincangkan, pelbagai sudut pandang yang nak kita lihat dengan topik Gemar mengambil kesempatan ini. Jadi, dan saya difahamkan, ada juga soalan-soalan yang nak dikemukakan seperti biasa. Jadi, untuk itu, anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, anda masih lagi sama saya Syamsul Mat dalam rancangan Moh dengan SD. Masih lagi dengan topik kita, Gemar mengambil kesempatan. Seperti mana dijanjikan, ada persoalan yang nak diutarakan pada hari ini. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Wakar bin Muhammad Yusof. Saya ada satu soalan untuk ditanya. Okey. Selalu biasanya mengambil kesempatan ini selalunya dikaitkan dengan perkara-perkara yang negatif. Ada tak perkara yang positif berkaitan dengan mengambil kesempatan ini? Okey. Biasanya dikaitkan dengan perkara yang negatif. Mengambil kesempatan yang negatif. Ya? Jadi kita kena faham bahawa tak kala ada kalangan orang Islam yang sedang berdepan dengan kesusahan hidup. Ada pula jenis manusia yang akan mengambil kesempatan. Golongan seperti ini mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Mereka ingin mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda atas kesusahan yang ditanggung oleh orang lain. Jadi sebenarnya kita kena faham, mengambil kesempatan, merebut peluang, ini ada perkara yang berbeza. Ada 3 keadaan sebenarnya. 3 kategori bila kita bercerita tentang gemar mengambil kesempatan. Pertama, mengambil kesempatan pada peluang. Seperti mana yang saya ceritakan di awal tadi. Kita ada peluang, rugi kita tak rebut. Kebetulan kita nampak dekat satu tempat ni ada program. Kita nampak program ni tak ada pun disediakan gerai-gerai. Tak ada pun orang berniaga. Dan kebetulan kafeterianya pun tak buka. Nah, jadi pada ketika itu orang semua sibuk haus dan mereka tak boleh keluar, lapar. Jadi pada ketika itu kita keluarkan, kita sediakan. Wah, kita meniaga pula. Nah, ada orang meniaga jual nasi lemak, jual kuih, jual air, kan? Terbayang pula kan sekarang kan? Jadi mana kata dalam keadaan ini dikatakan mengambil peluang atas kesempatan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Orang tu baik dengan kita, kita ambil kesempatan. Contoh, ada seorang sahabat kita ni kita kenal. Dia rajin belanja kita makan. Dia rajin belanja kita. Kalau keluarga dia tak pernah kita bayar. Memang dia bayar. Pah dia. Tak pernah kita. Jadi lepas tu boleh dengar, dah halang-halang dia nak belanja aku order lah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab yakin. Sebab kita takkan bayar apa-apa. Ini mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Kita nampak macam ni lah keadaan dia. Apa lagi? Alang-alang boleh tak aku tiba-tiba. Dia tahu kawan ini tak sampai hati. Dia akan belanja. Dia kata, aku kan seronok tengok baju tu. Aku nak beli tapi duit tak ada. Apa pandangan kau? Cik, dia tanya kan. Sebenarnya pancing lah tu. Pancing supaya kawan dia belanja. Ini mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Macam pelajar-pelajar kan. Kadang dia nak buat satu assignment. Dia tahu kawan ini baik. Kalau minta tolong, mesti tolong punya. Walaupun keadaan sekalipun. Dia minta kawan dia tolong buatkan assignment untuk dia. Walaupun benda itu melanggar etika sebenarnya. Sedangkan dia kena buat sendiri. Tanpa disuruh orang lain. Itu mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Itu kategori kedua. Ketiga, yang paling teruk, paling dahsyat sekali adalah mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tu dah lah susah, kan? Kemudian dia ajak pula, orang kata, terlibat dengan pelaburan-pelaburan haram, misalnya. Kan? Dia pun masuklah pelaburan haram ni. Katanya bayar 300, dapat 5,000 dalam tempoh 3 hari. Oh, dia pun tunjukkan slip receipt yang dia dah terima duit macam tu banyak. Hui, kita pun terpengaruh lah. Dah lah susah. Macam ada juga insiden kita dengar kan. Ada penipuan, scam. Penipuan apa? Penipuan pergi umrah, pergi haji. Dengan harga yang sangat murah yang tak akan jumpa di pasaran. Rupa-rupanya kesian. Ada makcik ni pula kumpul duit sikit. Dia kata boleh pergi umrah dengan bayar 4,000 sahaja. Mana nak dapat sekarang? Dengan tahap tiket, flight yang mahal. Penginapan pun dah makin tinggi, meningkat harga dari masa ke semasa. Jadi makcik ni pula dengan tahap susah, kesempitan hidup. Dia nak beribadah ke Tanah Suci. Maka dikeluarkan duit simpanan yang ada. Dia pun kata dia nak pergi umrah. Dia pun daftar lah. Akhirnya tawaf di KLIA. Macam mana tu? Kan? Tawaf di KLIA, kesian makcik tu. Petang tu dah sampai Kuantan.
dengan ai. Kau kata pergi umrah. Apa sah tiba-tiba kau ada kat sini, balik hari je, kata kan. Bukan balik hari, dah kena tipu. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Bukan semua orang senang macam kita. Bukan semua orang ada kemampuan seperti kita. Jadi kehilangan, kita nampak, dia kena tipu 4,000. Mungkin tak sebesar orang lain 10,000, 20,000. Tapi pada dia, orang yang mengalami kesempitan hidup, 4,000 sesuatu yang sangat bernilai, apatah lagi berusaha nak menyimpan 4,000 ni mengambil masa bertahun-tahun dan akhirnya ditipu begitu saja oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Ingat 3 kategori. Mengambil kesempatan atas peluang yang ada, mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain, dan yang paling teruk sekali, mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Ini sudah tentu yang perlu kita elakkan. Sebab tanpa kita sedari, mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain boleh juga dianggap tanpa kita sedar sebenarnya kita sedang menzalimi orang lain. Dan mereka yang dizalimi, sesungguhnya doa mereka tiada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak lagi nak kita kupaskan. Ada lagi persoalan yang nak ditimbulkan supaya kita bincangkan bersama. Apakah soalan itu? Nak tahu apa soalan dia? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, Alhamdulillah. Anda masih lagi bersama dengan saya, Syamsul Bah, dalam rancangan Moh dengan SD. Masih lagi dengan topik yang sama, gemar mengambil kesempatan. Soalan seterusnya yang nak diajukan oleh penonton di studio pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, zaman ini merupakan zaman yang mencabar. Kalau kita tidak mengambil kesempatan, adakah kita akan menjadi rugi, Ustaz? Terima kasih. Itu dia. Betul tak tu? Kalaulah di zaman yang mencabar ni ada peluang pula, kita tak mengambil kesempatan, maka rugilah kita. Memang tepat sekali. Jadi dia soalan ni dah ada jawapan dah. Tapi sebenarnya kita perlu fahami, kita perlu membezakan antara mengambil peluang dengan mengambil kesempatan. Ya? Dua-dua berbeza, dan dalam zaman yang mencabar ni, apa yang patut kita lakukan sebenarnya? Yang perlu kita lakukan seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW menerusi sabda baginda yang bermaksud, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menjadikan urusan orang lain menjadi mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna kata dalam hal ni, kita memberikan kepercayaan pada orang ni untuk menyelesaikan masalah. Jadi tapi orang tu pula mengenakan kita, contohlah kan. Jadi maknanya kesempatan tu pula dia ambil untuk kesempitan orang lain. Tapi kalau peluang pula lain, kita bagi peluang dan dia membalas peluang itu dengan membuat sebaik mungkin. Lebih baik kita bantu orang daripada kita menyusahkan. Dan kita perlu yakin setiap kali diuji kesusahan ada kebaikan-kebaikan. Rebut peluang, ambil kesempatan, kan? Kesempatan yang baik-baik itu kita namakan sebagai mengambil peluang. Tetapi kalau mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain, kesempatan atas kesempitan orang lain, ini bukan yang kita maksudkan dalam konteks yang positif, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, setiap kali kita diuji dengan kesusahan, apa janji Allah SWT? Kan setiap kesusahan pasti akan disertai oleh kemudahan. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran pasti disertai oleh kemudahan. Jadi, apa pun yang kita lakukan, kita kena yakin. Kita kena yakin yang Allah SWT akan berikan kemudahan pada kita. Dalam kesusahan-kesusahan tu, kita berusaha. Kita berusaha untuk memastikan ianya boleh kita atasi. Dan dalam mengatasi masalah ini, kan, kita perlu cari orang yang betul untuk membantu kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka terjadilah mereka mengambil kesempatan atas kesempitan kita. Dan kadang-kadang bila terlalu baik pun, ada orang mengambil kesempatan atas kebaikan kita. Insafilah diri kita semua mengenai apa yang sedang berlaku pada hari ini. Ketika ramai orang dalam kalangan kita ditimpa kesusahan, sepatutnya tangan yang dihulurkan untuk mengambil peluang, melakukan kebaikan. Orang yang mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain untuk mengaut keuntungan pribadi, merupakan golongan yang tidak menyahut seruan Islam untuk membantu orang yang di dalam kesusahan. Ingat, sebenarnya dalam hidup kita ni semuanya adalah ujian.
Tuhan tampilkan ujian ni sejajar dengan kemampuan kita. Kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Hidup kita ni macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kadang kita kecewa. Itu sebabnya ada satu kata-kata, mempercayai kamu adalah pilihan saya, tapi mengkhianati saya adalah pilihan kamu. Kadang-kadang ada orang dia mengambil kesempatan atas kita dan mengkhianati kepercayaan yang kita berikan. Ini adalah lumrah alam. Dan Allah datangkan orang-orang seperti ini untuk mendatangkan kemudaratan kepada kita ni, bukanlah kerana Allah tak sayang kita, tapi Allah nak memberikan pengajaran kepada kita supaya kita lebih berhati-hati di masa-masa yang akan datang. Kalau tak datang orang yang seperti ini, mungkin kita akan bersikap leka, kita bersikap cuai, lalai dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Berusahalah mengenali sahabat-sahabat kita yang berada di sekeliling kita. Bukan semua rakan-rakan yang betul-betul ikhlas nak membantu kita, tetapi bukan juga semua rakan-rakan itu berniat jahat kepada kita. Perlu berhati-hati. Pada zaman yang penuh pancaroba, cabaran seperti mana yang diajukan soalan tadi, dengan banyak cabaran yang berlaku ni, sudah tentunya ada orang yang dalam keadaan keterdesakannya, dia sanggup melakukan apa saja, walaupun tindakannya itu melanggar syariat yang telah ditetapkan. Kan, cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi ujian dan dugaan pasti akan datang. Dan bila datang ni ujian ini, yang paling penting adalah sikap kita. Bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada hari ini kita insafilah apa yang telah berlaku di sekeliling kita. Jangan kita cuai, jangan kita lalai, jangan kita benarkan perkara ini berlaku kepada kita dengan secara mudahnya kita ditipu, jangan mudahnya kita dimanipulasi, dan akhirnya berlakulah mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Kalau terlalu baik, mengambil kesempatan pula atas kebaikan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berhati-hati. Hidup ni di dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia ini, maka sudah tentulah kita perlu lebih berhati-hati. Orang yang ambil kesempatan atas kesusahan kita, kan, untuk mengaut keuntungan peribadi, ini biasa berlaku dalam dunia ini. Kadang-kadang melalui atas talian, kan, melalui telefon bimbit, tiba-tiba duit kita boleh dicuri dengan begitu sahaja. Gunung Daik nampak berjajaran, nampak dari segala pekan. Jikalau baik, ambil pengajaran. Jikalau jahat, segera buangkan. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak kepada semua yang datang daripada Rumah Ngaji Cik Wer, yang telah bersama sudi untuk menemankan saya untuk program kita kali ini. InsyaAllah ada lagi yang kita bincangkan dalam topik-topik yang lain di masa-masa akan datang. Setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.